Apa beza Dr. Jamil UPSR dengan matrik? Kita kena secara terbuka menceritakan. Tak perlu ikut kementerian. Kementerian pun mungkin salah. Kita nak target 1/3 top of PISA, tapi kat bawah juga. Lepas tu kita punya pendidikan dari segi data makin jatuh. Pada saya lah, if we can improve the assessment, you boleh naik. Contoh PISA. Budak-budak kita hantar untuk duduk PISA yang menentukan kita punya place tu kat mana. Tapi budak tu sendiri tak faham apa yang ditaksir dalam PISA. So if we can help them, kita terangkan pelan-pelan gitu. Okay, bagi saya, we help ya. Kita boleh bantu. Kalau dia nampak jelas, macam Singapura nampak jelas, naik kita. Engkau silat, lepas tu diuji dengan taekwondo, ya susah. Sampai kan ibu apa ni kan, dia nak hari tu masa tak putar balik exam. Yes, betul. Yang itu bagi saya, mak bapak minta exam tu. Lepas tu PM perkenalkan matriks. Bukan exam, dia bawa matrik. Yang itu kita perlu jelaskan tau. Apa beza Dr. Jamil UPSR dengan matrik? Kita kena secara terbuka menceritakan. Tak perlu ikut kementerian. Kementerian pun mungkin salah. So UPSR begini, matrik itu begini. Matrik itu lebih sesuai dengan perkembangan global. UPSR tu memandang ke belakang. Kena cerita. Sebab orang ramai nakkan pentaksiran berpusat tau, yang dibuat oleh lembaga peperiksaan. Yang dirisau tu bukan UPSR, tetapi tak ada periksa yang dibuat oleh lembaga.